Ni, tetap baik-baik ni. Jangan jatuh kepala orang. Jatuh beg tak apa, jangan jatuh hati pula. Tip, itu bukan air kampung lah. Bukan kampung yang apa? Air sabung lah. Mungkin tu. Nak kacang? Tak makan kacang? Bubur kacang makan? Hey! Hey! Han! Hey! Han! Hey! Han! Hey! Hey! Han! Hey! Han! Hey! Han! Ali, datang sini. Sing, datang sini. Cik, Buat 10 kali front support. tapi saya badan kurus. Tambah 5 lagi. Takkan 15 kali, Encik. Tambah 10 lagi. Mulakan serang. Alamak, dia tengok kita lah. Tentu fresh itu. Aku dah Chan. Chan apa? Chan kena dengan dia pula. Kau jangan cari pasal lah. Aku dah teruk ni. Memang kerja aku cari pasal. Jangan main-main. Sorry lah, Cik. Apa sorry? Matilah saya, Cik. Masuk. Duduk. Awak Asmida ya? Awak telah melakukan satu kesalahan. Saya telah mendapat aduan dari seorang pelajar senior. Awak telah memalukan dirinya di halayak ramai. Awak telah melemparkan telur busuk ke mukanya. Dan awak mesti didenda. Pergi ke kunci di depan tu. Tiga puluh saat. 2 saat. Cukup. Berapa? 88 lah bodoh. Sebab awak bodoh, awak didenda lagi 1. Masuk bawah meja. Daripada aku curi darinya, baik aku curi orangnya. Tiada maaf bagimu. Korang ni pun. Itu, dia. Kau gila ke? Duit beasiswa nak beli motor. Habis kau nak makan apa? Itu cerita lain. Aku pun bawa girlfriend aku naik motor. Orang warak macam kau pada girlfriend. Kat mana kau jumpa? Masjid ke? Masjid pula dah. Aku jumpa kat pasar minggu lah. Jambu. Mindah kilang. Jangan merepek lah kau. Gunakan duit tu untuk keperluan yang lebih mustahak di kampus ni. Kalau nak motor, pakai aku punya. Habis tu, kau ada accident? Ke situ pula. Kau pandulah dengan cermat. Motor aku selamat. Tak adilah. Angkatan Tera. Pia, Tera apa ni? Pada muka. Pia, Pi. Iman apalah. Penakut. Tapi ya. Nanti. Bising eh. Jali, apa hal kau dah baik? Ya Allah. Dia pegang tangan pula dah. Kalau aku. Dia baru pegang tangan. Habis? Hang tu pegang apa? Pegang bayang kot. Aku pegang hati. Ya salam. Kau bungkus apa tu, Li? Hadiah. Hadiah? Siapa? Hadiah hari jadi Asmida. Hei, kau dapat jemputan? Tak. Malu orang tak jemput. Aku bukan nak makan. Lepas kasih hadiah, kita caw lah. Kau semua ikut aku ya. Escort aku lah. Malah aku jadi kamu. Kau nak makan sate tak? Sate? Aku belanja. Sate punya pasar. Escort lah. Mana? Okey, jadi siap. Ali, kenapa kau suka ganggu majlis orang? Engkau invitation pun tak ada. Aku nak sampaikan hadiah je tau. Tak perlu bawa saja hadiah tu balik. Jalan. Aku tak terima arahan dari kau tau. Aku datang jumpa Asmida. Aku tak peduli, aku kira sampai 10. Korang baik. Ciao. Jalanlah. Aku tak kisah. Apa nak jadi, jadilah. 1, 2, 3. 4. Okey, mari kita pergi makan sate. Ya, sate. Lompat si kata lompat. Lompat tinggi-tinggi. Apa cik adik dapat? Untuk hadiah hari jadi.
Kata, oh kata. Mengapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Nak halau sebudak setan. Itu tak bersedap. Saya ada satu puan. Buat laju-laju sampai pokok U. Apa dalam baju, saya kau kata pu. Saya ada yang lebih baik, Puan. Ada satu teka-teki. Satu benda, hurufnya 5. Eja ke kanan, bunyinya sama. Eja ke kiri pun, bunyi sama. Apakah bendanya? Saya tahu. K-A-T-A-K. Okey. Okey apa? Kan doktor kata kepala otak dia dah rosak. Jangan risau, As. Doktor sedang berusaha memulihkan kepala otak si Ali ni. Kami tengah suka, tiba-tiba aja begini. Salahkah aku menyayangi kau? Aku haus, As. Tolong ambilkan gelas tu. Aku tahu rujukan ini ada di library. Apa pula setan ni? Kau duduk pergi buat research? Hey, Jeff. Apa nak jumpa kau sekejap? Apa kelang kabut ni, ha? Kenapa? Hah? Mengapa kau rancangkan Latifah jumpa Asmita? Jangan main turau-turau. Kalau bukan kau, siapa lagi? Hanya kau dan aku saja tahu pasal ni. Ya? Memang aku merancangkan semuanya. Kau mau apa? Dah kahwin, buatlah cara dah kahwin. Kau tahu kenapa aku kahwin Latifah, kan? Aku tidak pernah bohong bila aku mengatakan aku sayang. Teramat sayang pada kau. Aku tidak pernah mencintai sesiapa pun macam ni. Sekarang kau cakap betul-betul, Tipah. Dia apa abang kau, Ali? Siapa pun dengan kau? Tipah, kenapa aku cakap aku yang buta dengan kau? Ish! Sabar ya, sabar. Anak yang tak mengenang budi. Sia-sia aku pelihara kau. Ini yang kau balas, ya? Tipah, katakanlah itu tidak benar, Tipah. Sumpah ya, percayalah saya tidak melakukannya ya. Percayalah. Sudah. Jangan kau nak bersandiwaran. Tapi... Lebih baik kau mengaku, Ali. Dahlah, jangan ya, dahlah. Saya mengaku ayah, saya bertanggungjawab. Akhirnya kau mengaku juga, ya? Kau tak perlu menangis lagi, Tipah. Mulai dari saat ini, kita berpisah. Kau akan kuceraikan. Boleh ayah membantu? Ayah memang terlalu baik pada saya. Kerana itulah amat susah bagi saya nak menyatakannya pada ayah. Minta maaf kerana menyakiti hati ayah. Jadi maksud kau dengan Tipah? Ya, selama ini kami hanya berpura-pura di hadapan ayah untuk menjaga hati ayah. Tapi selama 2 tahun, saya tidak pernah menyentuh Latifah. Saya terpaksa melepaskan Latifah. Kerana buat pertama kali dalam hidup saya telah jatuh cinta, ya. Saya harap ayah mengerti. Ayah mengerti. Ali, kenapa kau mengaku menodai Latifah? Saya mengaku kerana tidak mahu ayah menjadi pembunuh. Aku ingat kau masih berhayal lagi. Aku dah lama berhayal sejak kehilangan kau. Siapa kata kau kehilangan aku? Ha?